Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya, Muhammad Qayyum Zaid dalam segmen Bedah Buku Siri 1. Hari ini saya akan membentangkan tentang Obes Itu Tak Okey. Buku ini ditulis oleh Ayuy dan Ucok. Buku ini terdapat 125 muka surat. Buku ini menceritakan tentang seorang budak lelaki yang dibuli dan berazam ingin kurus. Terdapat watak utama dalam cerita ini, iaitu Badrul. Terdapat beberapa watak lain seperti Azira, Zo dan Budin. Azira ialah seorang budak perempuan yang disukai oleh Badrul, manakala Zo ialah sahabat terbaik Badrul. Budin ialah lelaki yang sering membuli Badrul di universiti. Secara ringkasnya, sewaktu Badrul masuk ke universiti, Badrul dibuli dan diejek. Dengan konflik tersebut, Badrul terasa kecil hati dan terpinggir. Dengan bantuan Jo dan usahanya sendiri, dia dapat menghadapi masalah buli itu. Terdapat beberapa nilai murni dan pengajaran seperti nilai keberanian, ketabahan dan persahabatan. Pengajarannya, Badrul dapat menghadapi masalah buli dan kembali ceria. Kesimpulannya, saya memberi 9/10 bintang kepada buku ini kerana kompleks dengan nilai-nilai murni dan pengajaran. Saya mengesyorkan buku ini kepada guru-guru dan rakan-rakan saya.